Hai Kak Linda, ada testimoni untuk dikongsi bersama tak? Hai Osman, ada Kak Linda. Okay, asal dari Ceras, Kuala Lumpur. Ada testimoni untuk dikongsi tentang produk-produk BE ni ialah Shiruto, Spirulina dan juga Livco. Kenapa Kak Linda ambil ni? Sebab Kak Linda ialah salah seorang pejuang kanser payudara. So Kak Linda ambil, sebenarnya Kak Linda dah amalkan sebelum apa orang kata, sebelum menjalani rawatan chemo treatment yang pertama. Bila dah dapat tahu, dah diagnose, Kak Linda terus ambil Shiruto 6 cc, Spirulina 18 biji. Kemudian bila doktor kata dah naik stage 4 sebab dah merebak ke hati, so dah dapat tahu BE ada produk untuk kesihatan hati, so Kak Linda top up ambil Livco 1 biji 1 hari sebelum tidur. Alhamdulillah sekarang dah daripada Kak Linda dulu bermula diagnose stage 2, naik stage 4, sekarang dah stage 3 Alhamdulillah dengan izin Allah, dan kita ikhtiar dengan produk BE. So inilah dia. So orang kata apa benda yang Kak Lina alami dengan produk BE, orang kata efek kemo pada badan, tubuh badan tak teruk. Sikit-sikit lah macam ada pening-pening sikit tu, penat, tapi tak penat sangat macam sampai kita tak boleh bangun tidur ke apa semua, tidak. Okay, lagi satu testimoni yang Kak Lina nak share, masa kemo treatment yang kedua, lepas balik daripada hospital, okay, biasalah kita mandi, makan, solat asar, dan kita tidur. Lepas tu Kak Lina akan bangun terjaga azan maghrib tu bangun. Tapi time tu masa kemo kedua, Kak Indah badan tak boleh bangun daripada katil. So macam memang kita Allah tak boleh bergerak langsung. So macam pelik, kenapa kemo pertama tak teruk, kemo kedua tak boleh bangun dari katil. Baru teringat petang tu tak ambil Shiruto. So Kak Indah jerit daripada dalam bilik. Bukan jerit kuat sangat panggil anak-anak. Kak Indah tahu memang mami dia ambil 2 Shiruto setiap kali, 2 pagi, 2 petang, 2 malam. So yang tu intake untuk petang tu tak ambil. So ambil dia, anak Kak Indah bagi terus 2 cc, terus buka koyak ke masuk dalam mulut, tak sampai 1 minit, Alhamdulillah dah boleh bangun daripada katil. Itu dia lah yang keajaiban, kata manfaat kebaikan Linda ambil Shiruto, Spirulina dan juga Livco, Alhamdulillah.